Tidak ada pilih kasih kepada siapa-siapa yang melanggar, go against the peraturan yang ditetapkan, tak kira apa bangsa, agama, we go and take action immediate. Untuk berkaitan dengan mercun tadi, larangan selepas jam 12. Ya, kita sebenarnya menetapkan selepas pukul 12, elakkanlah, jangan ada lagi pemegang mercun sebegini, dan pastikan jangan ada yang mengganggu, membawa isu kepada ketidakselesaan masyarakat lain. Kita sama-sama menjayakan, meraihkan Tahun Baru Cina ini secara harmoni, terutama di Kuala Lumpur ini. Just want to add something berkenaan dengan yang saya telah emahkan kemarin berkenaan dengan pembakaran mercun, di mana saya minta kerjasama masyarakat untuk terus beryakin memainkan peranan sebagai masyarakat yang berhemah, ihsan, supaya memastikan bahawa perayaan Tahun Baru Cina ini dirayakan dengan baik, dan memastikan tidak ada kacau ganggu, terutamanya penggunaan pembakaran mercun di tengah-tengah malam yang boleh mengganggu setengah pihak, dan ianya harus dielakkan. Dan saya telah jelaskan, ianya bukannya merujuk kepada perayaan Tahun Baru Cina saja, ianya adalah sepanjang tahun seperti mana yang dinyatakan. Dan banyak aduan-aduan mengatakan masih lagi dijual di sana sini, yang mana yang ada jualan itu adalah melalui permohonan penjualan yang diberikan oleh pihak polis. Dan kita pastikan mana penjualan yang tidak ada permit, tidak berlesen, kita akan tindakan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan tersebut. Ini adalah tanggungjawab penguasaan semua sekali agensi yang diketuai oleh polis. Just want to verify that. Sebab ada argument mengatakan bahawa it's not nice. Tidak ada pilih kasih kepada siapa-siapa yang melanggar, go against the peraturan yang ditetapkan, tak kira apa bangsa, agama, we go and take action immediately. Ini adalah isu ketenteraman awam yang sekarang ini menjadi keutamaan pada masa ini.